Iran sedang diceroboh, Lubnan sedang dimusnahkan dan Gaza sedang dilumatkan. Maka apa sahaja usaha atau aktiviti berkaitan radioaktif ni perlu dihentikan kerana saya takut ia digunakan sebagai senjata pemusnah untuk mengakibatkan kerosakan yang lebih besar kepada dunia, khususnya di negara-negara Timur Tengah. Kalau nak lawan penjajah, inilah antara cara yang kita boleh buat. Kita kena sekat apa sahaja usaha yang boleh membantu mereka mencipta senjata pemusnah. Ramai tak ambil kisah pasal ni tau, sebab mereka tak tahu tentang radioaktif ni. Kebanyakan orang bila bercakap tentang kesan negatif radioaktif ni, dia akan fokus hanya pencemaran kepada udara, kepada laut dan kepada kesihatan semata-mata. Tapi mereka tak tahu bahawa bahan radioaktif ini juga digunakan untuk membuat senjata, bom, segala macam bentuk alat yang berbahaya yang boleh membunuh anak-anak di Gaza, Lubnan, Iran dan macam-macam lagi di negara di dunia ni. Tolong ambil perhatian terhadap isu ni dan tolonglah bertindak. Kita kena tentang linas dan apa saja aktiviti yang berkaitan dengan radioaktif.